KMKT 2526 set 2 question 8. Ni soalan dia, saya dah bagi dekat awak kertas yang saya print tu. Awak boleh rujuk kat situ atau awak boleh tengok lah ni. Dalam soalan tu, dia dah bagi kita mass of gas tapi dalam gram, jadi awak kena tukar ke kg. Tekan dalam kalkulator, bahagi 1000, jangan congak sendiri. Sebab saya tengok awak congak je mesti salah. Okay, lepas tu temperature tukar ke Kelvin. Number of oxygen molecule tu adalah capital N, iaitu number of molecules. Okay, so ni maklumat yang kita ada. Soalan pertama minta kita cari VRMS. Ni formula VRMS yang kita selalu guna. Tapi awak kena ingat ni adalah molar mass in kg per mole. Yang ini adalah mass of a molecule. Jadi awak tak boleh ganti mass of gas tu dekat sini. Sebab yang ini adalah mass untuk gas. Gas ada banyak molekul. Yang ini mass untuk satu je molekul. Jadi awak kena cari dulu sama ada awak cari molar mass atau cari mass of a molecule. Awak boleh cari molar mass menggunakan formula number of mole yang diberikan. Tapi awak kena ganti dulu mass of gas, gantikan number of molecule and then gantikan Avogadro. Bolehlah dapat molar mass, lepas tu boleh masuk dalam formula ni. Ataupun awak boleh juga cari mass of a molecule menggunakan formula ini. Yang ini dia tak bagi dekat awak. Awak kena faham sebenarnya mass of gas tu adalah mass of a molecule kali dengan number of molecule. So kalau awak ada mass untuk satu molekul, lepas tu awak kalikan dengan berapa banyak molekul yang awak ada, awak akan dapat mass of gas. So bolehlah cari M molecule menggunakan formula ini juga. Jadi yang ini saya tak tunjuklah solution dia. Awak cuba buat and then nanti gantikan. For the second question, temperature is increased to 100 degrees Celsius. Volume is constant. What is the new RMS speed? So, dia nak cari VRMS baru. Tapi dia ubah temperature je. Volume masih sama. Jadi, kita boleh anggap semua maklumat masih sama. Kecuali temperature. So, untuk kira VRMS baru ni, sebenarnya awak boleh je guna formula VRMS macam tadi. Tapi, awak kena tukar bahagian temperature. K dengan M still sama. M ni still sama sebab volume tidak berubah. Jadi, number of molecule, mass of a molecule, mass of gas semua masih constant. Guna je formula ni tapi tukar temperature. Ataupun, ni cara panjang tapi kadang-kadang ada je soalan yang memerlukan awak guna relationship macam ni. So, saya tunjuk je. Daripada equation VRMS ni, awak boleh keluarkan relationship antara VRMS dengan temperature. Iaitu VRMS is directly proportional to square root of temperature. So, awak akan dapatlah relationship ni. Jadi, daripada relationship ni, awak boleh keluarkan ratio, nisbah. Dia akan keluar ratio macam ni. Nisbah VRMS baru dengan lama adalah sama dengan nisbah square root T baru dengan lama. Dapatlah this relationship. And then ganti je nilai T lama, V lama, T baru. T baru tu jangan lupa tukar ke Kelvin. And then awak akan dapat VRMS baru. Iaitu 709.19 meter per second.